Hari Tarwiyah tu kami jalan kaki Maghrib, singgah di Mina dan singgah sampai ke Arafah subuh. Masya Allah. Sebelum subuh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam podcast Haramain bersama syarikat pelancongan Yaskin. Kali ini kita ada seorang tetamu yang istimewa, Al-Fadil Ustaz Dr. Misbah bin Muhammad Hilmi, yang akan bersama-sama kita dalam podcast pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah, bukan so baik. Alhamdulillah, nampak ceria muka Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, perkenalkan diri Ustaz sendiri, nama Ustaz asal mana, belajar macam dari segi pengajian dan juga dari segi latar belakang keluarga Ustaz. Sila kenalkan diri insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ismi, nama yang diberi Ahmad Misbah bin Muhammad Hilmi. Asalnya daripada Perak, kampung lahir Kampung Senin. Waktu lahir ni, waktu subuh, maka bekas mufti Perak bagi nama saya Misbah. Masa subuh. Masya Allah. Saya pun tanya kat mak saya kenapa nama Misbah. Orang selalu kata saya ni orang Jawa. Jadi pendidikan awal saya di sekolah rendah di Ipoh, kemudian masuk sekolah menengah Izzuddin Shah, kemudian sambung ke Kolej Islam Kelang. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya melanjutkan pelajaran di Bumi Anbiya Mesir, balik tahun 98. 98. 98. Ya, 98. Jadi kemudian menyambung berkhidmat di Akademik Mara, kemudian sekarang masih lagi berkhidmat di Universiti Islam Selangor. Master saya di Universiti Melaya dan PhD saya di Universiti Islam Selangor lah pada tahun 2018. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz ada pengalaman sebelum ni lah menunaikan haji masa zaman-zaman belajar dulu kan. Ya. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit lah perbezaan pengalaman Ustaz dulu, rasa mungkin berapa tahun, 20-30 tahun lepas kan. Ya. Dengan sekarang yang terkini lah Ustaz buat haji tahun ni insyaAllah. Masya-Allah, alhamdulillah. Pertamanya saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya melanjutkan pelajaran tahun 92 di Bumi Mesir ni, masa tu hajinya bulan 5 macam ni. Tu haji pertama lah. Masih bujang lagi masa tu. Jadi tanggal nak bertolak tu saya terpaksa korbankan subjek English. Dia subjek akhir. Antara yang ambil English ataupun saya pergi dengan kapal. Masya Allah. So kena pergi ke port tu awal sehari. Jadi terpaksa tinggal lah. Maknanya saya akan ambil balik subjek tu pada tahun depan lah. Repeat lah. Dipanggil i'adah subjek tu. Alhamdulillah saya lulus. Cuma subjek Inggeris tu je yang saya kena ulang balik. Tu tahun 92. Tahun 92 ni Pulau Tawa tak ada lagi. Dan air Zam-Zam masih ada lagi tangga turun. Di apa ni? Di dataran tu. Dan saya sempat ambil semayang mandi kat situ. Turun bawah tu? Turun bawah tu. Masya Allah. Tu kenangan tu bila saya ingat balik lah. Allahu Akbar kan. Masa tu Ustaz duduk area mana di sini, kat sini? Saya duduk area Banjar. Orang Banjar. Saya ikut kumpulan Ustaz Nuruddin Al-Banjari Al-Maki. Masya Allah. So dia ada sediakan rumah untuk pelajar-pelajar. Jadi kami pergilah. Sambil itu pun kami dapat juga sudut pengajian dengan Syekh kan. Dan perjalanan kami dengan tu, rombongan kami tu semua jalan kaki. Masya Allah. Daripada sini, hari Tarwiyah tu kami jalan kaki Maghrib, singgah di Mina dan singgah sampai ke Arafah subuh. Masya Allah. Sebelum subuh lah. Sebelum tu kami tidur di dalam Masjid Namirah. Jadi memang suasana jalan tu orang semua berjalan kan, jadi tak rasa letih kan. Jadi banding dengan sekarang ni, dengan kemudahan yang ada ni, jauh beza lah. Dan orang mungkin pada zaman tu pun 1 juta lebih, tak silap saya kalau jemaah hajinya. Dan tak seramai ni lah. Tak seramai sekarang, jauh beza dia. Tahun 98 saya pergi setelah saya bawa isteri saya lah. Masa tu rombongan pemeram, saya bawa pelajar-pelajar dan juga pasangan yang dah kahwin. Naik kapal juga kali kedua. Berapa lama naik kapal Ustaz? Naik kapal ni 3 hari 3 malam. Sampai ke? Sampai Jeddah. Jeddah terus. Pengalaman 2 kali naik kapal ni. Allah Ta'ala tunjuk kita ada satu tempat ni, bila kita nak sampai ni,
jemaah kapal kami ni diiringi dengan ikan lumba-lumba. Oh, Masya Allah. Dia sambut lebih kurang berapa kilometer, lepas tu dia hilang. Dia ikut follow. Dia escort lah. Dia escort. Masya Allah. Jadi ramailah jemaah-jemaah haji yang melihat keadaan tu. Ya, maksudnya bila dah sampai tahap tu, tak lama lepas tu sampailah. Jeddah. Dah dekat lah. Dah dekat lah tu kan. Jadi pengalaman lah, memang ada pahit manisnya dalam tu. Kita lihat ada yang meninggal terpaksa campak. Lepaskan dalam laut. Lepaskan dalam laut sebab dia meninggal waktu awal kan. Jadi nak tinggal 2-3 hari, takut jadi macam penyakit lah. Jadi penyakit. Jadi ialah soal apa keselesaan, sebab kami pelajar, kami terpaksa ambil bahagi-bahagilah. Ada yang bilik, ada yang bullman, ada yang orang panggil sutuh ni atas sekali. Atas lah, deck lah. Open deck. Yang tu yang seronok bila waktu malam. Oh, Masya Allah. Berbumbungkan bintang. Berbumbungkan bintang kan. Itu pengalaman lah. Jadi bila tahun, Alhamdulillah, saya merayu untuk pergi haji ni di Malaysia ni lama dah. Jadi cadang nak pergi dengan ibu tak dapat pada 2018. Jadi saya pun okeylah, mohon merayu. Dan tahun ni saya kebetulan karnival haji tahun ni. Jumpa Ustaz Salah kata okey, kita akan cubakan dengan syarat yang ada syarat-syarat lah. Dia kata jadi pembimbing jemaah dan pembimbing. Saya kata insya-Allah kalau dapat pergi, alhamdulillah. Dan alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah saya dapat rezeki dan dapat jumpa Ustaz Azmi ya. Allahu Akbar. Kan senang selalu jumpa di alam maya je. Itulah. Ni live pula kita jumpa kan. Jadi kalau dari sudut pengalaman beza, sangat-sangat beza. Sangat beza dari sudut kemudahan dan juga memerlukan, bukan kita nak kata sekarang ni manja kan. Sekarang dia punya cabaran zaman ni. Ya, betul. Kalau dulu kita tak jumpa, tak dengar pun dalam Masjidil Haram bunyi telefon. Sekarang kita boleh dengar macam lagu bunyi. Ya, betul. Dan orang mula kadang-kadang dia memerlukan perkembangan fiqh dan juga adab yang perlu ditekankan. Betul. Di dalam kita, sama ada jemaah kita ataupun masyarakat Islam secara umumnya. Perbezaan zaman tu. Perbezaan zaman ni menyebabkan kelonggaran sikap kita terhadap nak berhati-hati dalam ibadah lah. Betul. Kan? Dan ia lebih terkesan lah, nampak orang, sebab orang kita ni terlalu berkiblatkan orang Arab. Orang Arab boleh buat, kenapa kita tak boleh? Sedangkan ustaz-ustaz kita, tok guru kita di Malaysia kata, kita bukan ikut orang Arab. Kita ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW dan apa yang diterangkan oleh para ulama kan. Betul. Fiqh kita tu kena berkembang sesuai dengan zaman dia. Betul. Baik Ustaz. Ustaz seperti Ustaz kata tadi tahun ni Ustaz bukan hanya sekadar sebagai jemaah Dhaifur Rahman saja, tetapi juru khidmat juga ataupun membimbing, membantu, orang kata memudah cara jugalah kepada jemaah-jemaah kita yang menunaikan haji tahun ni. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sikitlah pengalaman Ustaz bertugas, membimbing, membantu jemaah-jemaah. Jadi apa pengalaman-pengalaman yang ada lah sepanjang bertugas bersama Yaskin, dari segi pengurusan Yaskin juga macam mana tu? Silakan. Alhamdulillah, pertamanya saya sentuh dulu bab jemaah lah kan. Saya lihat dari sudut kekuatan fiqh taharah, baik lelaki ataupun perempuan lah. Memang bila kita melalui saat, kita belajar dalam keadaan normal, tenang. Bila kita pergi satu suasana yang kita lihat tak pernah hadapi, dengan jauh, dengan kepadatan, dengan panasnya, dengan apa semua kan, dengan sakit yang tiba-tiba datang. Jadi nak buat keputusan tu, mereka perlu kepada pembimbing. Betul. Ustaz, boleh tak saya begini? Ustaz, boleh tak begini? Contoh dalam ambil wuduk, tak tahan nak kentut banyak kali kan, ataupun dalam bab sentuh suami isteri dan sebagainya. Jadi kita ada pengalaman-pengalaman ni, kita minta supaya mereka pertamanya sabarlah dengan ujian ni. Sabar dengan ujian. Kemudian kita lihat, kita perlukan pendedahan kepada mereka bahawa kita bukannya terikat dengan suatu pandangan di Malaysia aja. Bila kita pergi sini, kita kena belajar keluasan fiqh itu sendiri. Ya, betul. Dan jadi bila ada sesi, cumanya dalam bab fiqh yang puruk ni, alhamdulillah pengurusan dia ada bagi penjelasan tentang muzakarah yang telah diputuskan. So ini walaupun benda ni mudah untuk kita akses daripada internet dan sebagainya,
Jadi penjelasan daripada masa ke semasa tentang hukum hakam ni, dia menjelaskan lagi lah kaedah kita nak semayang di hotel, kita semayang di surau, kita nak apa semua. Kan, dalam keadaan-keadaan ni kita kata yang afdalnya, walaupun kita rasa perit dan payah, kerana saya sebutkan dalam siri yang jazallah kan, Allah membalas ala qadr ta'ah, ikut kemampuan kadar kita. Lagi perit kita menghadapinya, Allah tak akan biarkan dia kosong. Betul. Lagi susah, lagi tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi itulah, jadi pengurusan dia buat pengisian ni sangat-sangat membantu. Betul. Alhamdulillah. Dan mereka pun semakin jelas lah bila soal jamak takhir, jamak tamam, jamak apa semua, dalam situasi kita pernah dengar di Malaysia. Tapi bila sampai di tempat ni, realitinya kita baru lalui. Baru kita lalui. Sebab apa? Kita bukan jauh sangat di Mekah dengan Mina. Sebab ada hadis Nabi, kerana kita tiru Nabi, kita ikut Nabi SAW jamak, kita jamak. Tamam, qasar dan sebagainya. Ini menambah keyakinan. Kerana nilai amal ibadah dengan ilmu ni Allah kata tak sama. Ya, betul. Orang yang ikut saja tanpa ilmu, dia nilainya tidak sama dengan orang ikut berdasarkan ilmu yang dibimbing oleh juru bimbing yang ada dalam Yaskin. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik Ustaz, soalan terakhir, mungkin Ustaz boleh bagi pesanan dan nasihat lah kepada mungkin ada penonton-penonton kita yang teringin nak menunaikan haji, dah kumpul duit, yang dah daftar tabung haji, yang belum daftar ke, ataupun yang sedang menunggu jemputan. Jadi apa pesanan dan nasihat Ustaz lah kepada semua yang bakal jemaah haji, insyaAllah. Alhamdulillah. Pertamanya, bab seruan haji ni memanglah kalam orang kata perkataan yang biasa kita dengar, tak sampai seru, dapat seru. Sebenarnya itu atas doa kita. Dan kalau Allah Ta'ala pilih, kadang-kadang dalam keadaan kita tak bersedia dari sudut kewangan pun, dia akan sampai. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan dia, kemampuan dia. Maka bukan hanya pada kemampuan material, lebih pada tu bila kita sampai sini, kita akan berdepan dengan suasana yang menggugat kita punya kebiasaan. Dan ada orang ada duit tapi duit tak boleh beli kebebasan, keselesaan dia di sini. Betul. Dan dia kena lalui nak masuk ke Masjidil Haram dengan kena halau tengah semayang angkat takbir, datang polis tolak ke tepi. Pangkat itu semua tidak ada. Telah kita letak di kasut tinggalkan di Malaysia lagi. Jadi pesanan untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat yang ni, banyakkanlah berdoa minta keberkatan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tidak diizinkan lagi, maka tentu ada hikmahnya di sebaliknya. Betul. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kerana Allah Taala nak uji keimanan dia. Sebab haji ni menguji iman dan sabar. Betul. Dan kalau kita mengaku beriman belum diuji, kan Tuhan sebut dalam Al-Quran. Jangan kamu sebut kamu sudah beriman belum kamu diuji. Betul. Maka iman kita, duit kita ada dalam ni, Allah Ta'ala uji kita di sini. Diuji dari sudut keinginan kita nak bersedekah, keinginan kita nak berbelanja, keinginan segala-gala ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak cukup dengan ilmu fiqh, ilmu adab juga perlu dipelajari, dihadamkan. Kerana indahnya fiqh itu bila ada adab. Masya-Allah, tabarakallah. Itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz Dr. Misbah. Terima kasih tuan-tuan yang menonton semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam podcast Haramain yang seterusnya bersama tetamu-tetamu kita lagi. Jumpa anda di podcast seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.